Ramai tidak sedar, Malaysia kini sedang memainkan peranan besar dalam gelanggang politik dunia. Tahniah rakyat Malaysia sebab negara kita telah digembar-gemburkan di seluruh dunia. PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bukan sekadar jadi tuan rumah. Beliau jadikan Malaysia pusat diplomasi dunia. Halo gengs, dunia lagi ramai ngomongin Malaysia nih. Negara yang sering diremehkan karena kecil dan ekonominya nggak segede raksasa dunia, tapi justru sekarang jadi pusat perhatian. Aneh kan? Negara lain sibuk unjuk gigi dengan senjata dan kekuatan militer. Malaysia malah unjuk kelas lewat diplomasi dan kecerdikan politiknya. Kayak bilang ke dunia, kami kecil tapi bukan berarti bisa diremehkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi tumpuan pemimpin dunia pada mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Situasi itu mencerminkan peningkatan pengaruh dan penghormatan terhadap kepimpinan Malaysia di pentas antarabangsa. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata kehadiran Datuk Seri Anwar di bilik menunggu pemimpin menarik perhatian ramai apabila beberapa pemimpin dunia menghampiri dan berbual dengannya. Kita jelas kelihatan pagi tadi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri masuk ke dalam kita punya leaders holding room menjadi sebagai center of gravity. Semua datang mengerumuni Yang Berhormat Perdana Menteri dan saya sendiri pun didatangi oleh ramai rakan-rakan sejawat dari Kuala juga. Jelas mereka amat kagum dengan keupayaan kita mengurus ASEAN dengan berjaya. Dan sekarang ini adalah untuk masa kita mengurus supaya momentum itu dapat kita teruskan untuk mengekalkan diplomasi orang kata quiet and soft diplomasi Malaysia itu dapat kita teruskan dan dapat kita kekalkan, InsyaAllah. Datuk Seri Anwar maklumkan beliau menerima ucapan tahniah daripada Presiden China Xi Jinping dan Presiden Mexico atas kejayaan Malaysia memimpin ASEAN tahun ini. Tetapi seperti biasa dalam sidang ini kita ambil kesempatan untuk meneruskan sidang perjumpaan dua hala. Tentunya sempat dengan ringkas dengan Presiden Xi Jinping yang mengucapkan tahniah setinggi-tingginya kepada kita atas kejayaan ASEAN hampir kesemuanya. Ya, saya agak terharu dari UAE, dari China, dari semua negara yang Mexico ya, yang jauh, tapi bila jumpa saya terus menyatakan sambutan luar biasa atas kejayaan ASEAN, termasuk perdamaian Kemboja dan Thailand, dan juga bagaimana kita dapat imbangi ya, kuatan Amerika Syarikat, China dan negara-negara berkembang dan membangun yang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media mengakhiri lawatan kerja 3 hari beliau sempena mesyuarat pemimpin ekonomi kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2025 di Gyeongju hari ini. Ramai tidak sedar, Malaysia kini sedang memainkan peranan besar dalam gelanggang politik dunia. Bukan dengan peluru dan bukan dengan senjata, tetapi dengan kebijaksanaan diplomasi. Awal tahun 2023, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan rasmi ke Beijing, langkah besar yang menandakan kunjungan luar ASEAN pertama beliau sejak memegang jawatan tersebut. Ketika itu, pemerhati politik dunia tertanya-tanya, adakah Malaysia akan berpihak kepada China atau Amerika Syarikat? Namun jawapan beliau tegas dan berprinsip. Malaysia tidak mahu terjebak dalam pertikaian kuasa besar, kita mahu berkawan dengan semua. Itulah kekuatan sebenar Malaysia. Sebuah negara kecil yang tidak tunduk, tidak takut tetapi dihormati kerana pendiriannya. Dalam isu Laut Cina Selatan, Malaysia menolak untuk berunding secara bersendirian dengan China. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru ASEAN untuk bersatu ke semua 10 negara, satu suara berdepan isu ini secara multilateral, bukan mengikut rentak Beijing. Ini bukan sekadar strategi politik, tetapi satu usaha untuk membina ASEAN yang berdaulat, bukan boneka kuasa besar dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia kekal pragmatik dengan membuka ruang kerjasama ekonomi dengan China melalui projek mega seperti ECRL dan Taman Perindustrian Malaysia-China di Kuantan. Diplomasi Malaysia bukan soal pilih barat atau timur, tetapi tentang menyulam keseimbangan antara maruah, kepentingan dan masa depan sesebuah negara. Dan kini persoalan besar muncul, iaitu dalam dunia yang penuh propaganda, agenda, mampukah kita kekal berprinsip tanpa menjadi alat kepada sesiapa?
Adakah kita sedar bahawa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan pada tenteranya tetapi pada kebijaksanaan lidah pemimpinnya? Komen pandangan anda di bawah dan like serta share posting ini. Bukan sahaja kerana kefasihan beliau berbicara bahasa Inggeris, tetapi beliau mendunia dengan hujah-hujah secara intelektual dalam Forum Ekonomi Sedunia semalam. Pelbagai soalan mengenai ekonomi semasa dan dasar kerajaan Malaysia diajukan kepada PMX. Kata beliau dengan sangat berhati-hati, Malaysia mengamalkan pendekatan dasar luas seimbang antara Barat dan Timur selain mengelakkan sebarang provokatif. Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat dan Eropah dan pada masa yang sama mengekalkan hubungan dua hala dengan kuasa besar ekonomi Asia iaitu China, Korea Selatan dan Jepun. Secara kumulatif, Amerika Syarikat berada kedudukan pertama dari segi jumlah pelaburan di Malaysia, manakala China pula menunjukkan peningkatan. Disebabkan itu, kebijaksanaan PMX menjawab soalan provokatif dengan sangat berhati-hati dan profesional, dalam erti kata lain, tidak mengecilkan hati kedua-dua belah pihak. Beri peluang untuk dirinya membetulkan keadaan ekonomi negara akibat korupsi menggila berpuluh tahun lamanya. Kita dapat lihat bagaimana dunia menghormati beliau dan dijemput sebagai ucap tama Forum Ekonomi Sedunia ini. Tahniah rakyat Malaysia sebab negara kita telah digembar-gemborkan di seluruh dunia, dipuji berlambung-lambung. Selepas kita dikatakan Malaysia adalah third world country, sekali Trump datang, dah macam Abu Dhabi kita kena puji, kau tahu? Gila. So tahniah kepada yang bersabar jalan di Kuala Lumpur tu ditutup. Tahniah kepada you guys kerana bertahan dan menampilkan imej yang elok di seluruh dunia. Itu je. Trump datang je satu dunia kecoh. Padahal government tengah shutdown, apa cerita kan? Tak apalah, itu urusan dia dengan government dia kan. Ni urusan kita. Tahniah kepada Malaysia sebab nama kita bukan lagi third world country lah katakan. Negara kita telah digambarkan macam negara yang maju, second ataupun first world country lah. Impak dia besar. Nak tak nak, walaun ke, malaun ke, suun ke, you guys just kena bangga je kita ada this kind of pemimpin at this age and at this era. Ujang nak cakap, bye-bye. Memang saya sangat kagum dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebenarnya saya pernah berjumpa dengan beliau beberapa kali dulu dan selalu fikir bahwa sebelum dia menjadi Perdana Menteri bahwa masanya akan tiba, dan memang masanya tiba. Dan pada waktu akhir-akhir ini saya terutama kagum kerana bagaimana dia mengurus jadi segala hal berhubungan dengan Malaysia sebagai ketua ASEAN. Ada memang banyak peristiwa-peristiwa yang penting dan segala-galanya itu diadakan dengan begitu cemerlang. Dan yang kedua, kekaguman saya juga kerana Anwar Ibrahim sebenarnya sangat suka sastra Rusia. Jadi saya pernah dengar bahwa beliau itu pernah hadir pada pementasan Hadimurad oleh Tolstoy, dan buku itu kebetulan saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah. Tapi waktu saya datang ke Kuala Lumpur pada malam beliau hadir pada pementasan itu, saya baru saja datang, jadi saya datang lebih kemudian. Lagi pula apabila beliau datang ke Moskow dan di sini berucap di MGIMO, waktu itu kebetulan saya juga tidak ada di sini karena waktu itu saya ada di Malaysia. Jadi dia menyebut bahwa beliau menyebut bahwa memang dia menyebut beberapa nama-nama penulis dan penyair Rusia yang tidak semua mungkin di Malaysia tahu. Jadi itu menunjukkan ketokohannya yang sangat tinggi. Jadi seorang Perdana Menteri mesti bukan saja seorang politik, tapi seorang yang sangat beradab dan sangat berpengetahuan tentang segala-galanya termasuk sastra dan budaya. Terima kasih. Kenapa sambut Trump begitu meriah?
ketika ada yang sinis bertanya mereka tak nampak apa yang sedang berlaku di sebalik tirai diplomasi. Di sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar jadi tuan rumah. Beliau jadikan Malaysia pusat diplomasi dunia, tempat kuasa besar duduk semeja berbincang tentang keamanan, ekonomi dan masa depan rantau ini. Di sinilah perjanjian keamanan Kuala Lumpur dimeterai antara Thailand dan Kemboja selepas bertahun-tahun konflik di sempadan. Dan walaupun Malaysia memang bukan kuasa besar, Donald Trump sendiri mengucap penghargaan kepada Malaysia yang berjaya jadi orang tengah dalam usaha perdamaian itu. Katanya, Malaysia memainkan peranan yang sangat penting membantu kedua-dua negara berbincang dan menyelamat jutaan nyawa. Itu datang dari mulut Presiden Amerika sendiri di hadapan dunia. Tapi Anwar tak berhenti di situ. Di tengah majlis rasmi di dalam kereta Presiden Amerika, The Beast, beliau bangkitkan isu yang lebih jauh, Gaza. Anwar bercakap tentang keamanan sejagat, mengingatkan bahawa tanggungjawab kuasa besar bukan untuk berdiam tetapi untuk bertindak demi kemanusiaan. Inilah beza antara politik jeritan dan politik tindakan. Anwar sokong mereka yang turun ke jalan untuk Palestin, tapi Anwar juga nak ingatkan satu benda. Ada seorang pemimpin yang sedang bawa mesej kemanusiaan itu ke meja perundingan dunia. Dalam masa yang sama, Malaysia menjadi jambatan antara China dan Amerika, dua kuasa ekonomi yang sedang tegang kerana tarif dan nadir bumi. Di bawah tema Inclusivity and Sustainability, Anwar gunakan pendekatan neutral aktif, tidak memihak tapi berperanan, tidak tunduk tapi dihormati. Lebih 30 pemimpin dunia hadir dan di tengah semua itu, Malaysia berdiri sebagai suara yang seimbang, suara yang membawa harapan dan kestabilan. Inilah wajah baharu diplomasi Malaysia dengan strategi, dengan hasil nyata. Jadi, bila orang tu tanya lagi, kenapa sambut dengan joget? Jawab saja begini, sebab masa orang lain sibuk menari di luar, Malaysia sedang menari di pentas dunia. Amoy bangga jadi rakyat Malaysia dan amoy sayang Malaysia. Aku betul-betul terharu terharu, terkejut, rasa macam nak menangis pun ada ni. Aku nak congrats lah tim-tim Malaysia yang bertungkul lumus menjayakan ASEAN kali ni ASEAN meeting kali ni. Memang orang nampak Malaysia lagi PMX Even though ramai yang benci PMX, tapi kalau dia buat kerja dengan betul dan tulus, we take credit lah. Dia boleh take credit, tak ada apa yang salahnya. Kalau dia buat salah, kita boleh bash dia sebab dia salah. Benda betul. Satu dunia tertumpu pada Malaysia. Aku macam terharu baca komen-komen semua. Macam sebab macam hebat gila Malaysia. Dan Alhamdulillah saya menjadi rakyat Malaysia. Thank you Malaysia. Thank you PMX. Thank you everyone yang support Malaysia. Keep on. Kita boleh bersatu teguh bercerai roboh. Ya Allah, proud gila, proud. Guys, aku nak beritahu lah pada rakyat Malaysia semua aku banggalah dengan PMX. Aku rasa majoriti rakyat sangat berbangga dengan PMX. Sebabnya Donald Trump datang ni, biasa semua orang tahu Presiden Amerika ni tak kira siapa pun yang akan menjadi presiden, pastinya akan ke mana saja negara yang dilawati atau dia ada acara rasmi, mereka akan bawa The Beast ni, kereta rasmi dia ni. Kereta rasmi dia canggih, macam-macam dalam tu ada. Termasuk juga kekebalan kereta itu seperti kereta kebal perang. Dia punya hebat dia tu, kan, teknologi dia dan sebagainya. Jadi aku nak beritahu, dalam dunia ni, pemimpin dalam dunia ni yang pernah naik adalah pernah dijemput naik ke dalam kereta The Beast ni bersama oleh Presiden Amerika, ada 3. Yang pertama Netanyahu, yang kedua Raja Salman, yang ketiga adalah Presiden Rusia. Semua 3 ni semua negara-negara kaya, negara-negara yang mempunyai kekuatan yang dahsyat, tentera yang hebat, negara yang mempunyai ekonomi dan juga keuangan yang kukuh besar. Jauh kalau dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia hanya negara kecil yang bukan negara mengumpulkan kekuatan dengan peperangan, tidak. Hanya
lebih kepada diplomasi yang hebat. Tapi nampak tak kehebatan PMX? Diplomasinya itu boleh menambat hati pemimpin-pemimpin besar dunia, sehinggakan beliau menjadi Perdana Menteri luar yang keempat dijemput masuk ke dalam kereta The Beast ni. Dalam satu dunia ni, dia adalah PMX adalah orang yang keempat yang dijemput bersama-sama menaiki kenderaan rasmi mereka ini. Jadi rakyat Malaysia kena faham loh. Kita negara kecil, kita tak ada kemampuan kekuatan ketenteraan, kita tak ada ekonomi yang boleh menandingi negara-negara maju, tapi kita mempunyai skill. PMX ini ada skill untuk menambat hati pemimpin-pemimpin dunia ini. Nampak? Nampak tak? Diplomasi dia ni adalah umpama cara orang Melayu hidup. Penuh dengan budi bicara, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tolak ansur, penuh dengan memahami orang lain, berbuat baik kepada orang lain, bersangka baik kepada orang lain, menyambut orang-orang yang datang ke Malaysia dengan penuh semangat kejujuran, keikhlasan. Jadi, aku yakin Malaysia akan menjadi tumpuan dunia selepas ini. Gengs, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi-lagi berhasil bikin banyak pemimpin dunia angkat topi. Bayangin aja, di tengah ketegangan antara Amerika dan China, Malaysia nggak ikut-ikutan. Mereka nggak mau tunduk sama blok manapun. Bahkan waktu banyak negara bingung mau berdiri di pihak siapa, Malaysia dengan tenang bilang, kami berteman dengan semua, tapi tidak jadi boneka siapapun. Nah, ini baru keren. Diplomasi yang bukan cuma basa-basi, tapi punya prinsip dan strategi. Masalah Laut Cina Selatan, Malaysia nggak mau negosiasi sendiri sama Cina, tapi ngajak ASEAN bersatu. Artinya, mereka pengen kawasan Asia Tenggara kuat bareng-bareng, bukan saling sikut. Ini yang disebut main cantik tanpa jual harga diri, gengs. Dan yang paling menarik, PMX ini katanya sampai dijemput naik ke mobil Presiden Amerika The Beast. Bayangin aja, negara kecil yang nggak punya kekuatan militer gede, tapi bisa dapat kehormatan segitu. Kok bisa? Ya karena gaya diplomasi Malaysia itu sopan, beradab, tapi tajam. Bukan yang teriak-teriak di depan kamera, tapi geraknya halus, hasilnya nyata. Coba deh, bandingin. Banyak negara yang katanya mau berdikari, tapi malah sibuk cari muka ke blok tertentu tuh. Malaysia justru main di tengah, nggak takut sama siapapun, tapi tetap jaga hubungan baik sama semua pihak. Inilah namanya politik matang, bukan politik panik. Gengs, dunia lagi berubah cepat. Yang punya otak belum tentu menang, tapi yang punya otak dan prinsiplah yang dihormati. Malaysia ngasih contoh bahwa diplomasi elegan jauh lebih kuat dari amarah dan gengsi. Semoga negara lain termasuk kita bisa belajar. Kalau mau dihormati dunia, jangan cuma teriak soal kedaulatan, tapi tunjukin lewat kecerdikan dan ketegasan yang berkelas. Jadi, buat yang masih suka nyinyir atau minder sama negara kecil, ingat, kadang yang kecil itu bukan lemah, cuma belum kalian sadari betapa besarnya pengaruh mereka.